Okey. AV Tabo buat top overhaul sekalian tukar piston ring. Okey. Ini video sebelum. Okey, video sebelum nampak dia punya apa nama tu? Keadaan dalam head dia. Keadaan dalam head dia. Okey. Penuh dengan taik-taik minyak. Taik-taik minyak nampak Okey. Penuh dengan taik-taik minyak. Okey. Ini dari Jepun. Ini dari Jepun nampak Okey. Penuh dengan taik-taik minyak. Nampak hitam-hitam apa semua dah. Okey. Okey, yang mana berminat nak buat top overhaul, nak buat overhaul untuk enjin-enjin yang Proton, Saga, lain-lain enjin, Gen 2, Toyota apa semua, WhatsApp je boy. Okey. WhatsApp je boy. Kita boleh buat lah semua. Okey, bukan KK juga kita buat, tapi macam-macam enjin pun kita buat. Okey. So korang tengoklah sendiri. Ini video sebelum dan nanti video selepas boy buat cuci habis semua, boy buat boy akan up balik lah. Liki-liki ni pun boy akan settlekan balik habis semua. Nanti bila dah ni, kita akan tengok dia punya apa tu, dekat dalam enjin tu enjin tu boleh pakai lagi ke tak. Kalau tak boleh pakai, kita kena overhaul. Okey, bila dah overhaul barulah kita ni lah, kita bagi tahu owner. Bila dah bagi tahu owner, jadi owner akan feedback lah kita nanti dalam masa singkat. Okey, nanti kita akan update bila dah ni. Inilah sebab kita tengah buat top overhaul, kita dah ni. Okey, barang-barang tebur apa semua ni, ni kita dah simpan dengan selamat lah dalam kotak. Tebur okey, tak ada masalah tebur. Okey, yang masalah dia enjin bila berkerak macam ni, kebanyakan saluran untuk minyak hitam laluan, minyak hitam semua dia akan sumbat. Okey, macam jantung kita juga. Kalau urat kita dah bersumbat dengan kolesterol, okey, jadi saluran tu dia akan perlahan. Jadi sama juga dengan head ni, enjin, nadi enjin ni, bila dah sumbat akan ada knocking. Bila dah knocking, enjin tu dah makan. Okey, bearing dah makan, apa semua dah makan lah. Okey. So cara nak mencegahnya, kena buat top overhaul. Bila dah buat top overhaul, barulah barulah enjin ni smooth. Tak ada masalah knocking, tak ada masalah enjin sebu. Okey. Bila dah buat semua sekali, dah buat overhaul, dah buat top overhaul, tukar piston ring habis semua, barulah enjin ni smooth. Okey, berjalan, tak ada asap, tak ada apa semua. Okey, cantik. Okey, yang mana berminat, contact boy 018 9775 190. Okey. Boy tahu apa-apa pun subscribe boy punya YouTube. Subscribe. Okey. Kita akan ajar korang nanti cara-cara untuk brembal dan apa nama tu, cara-cara nak marking benda ni. Marking benda ni nanti. Okey, bila kita dah buka habis semua hole ni, video yang seterusnya boy akan, sebelum korang buka cam ni, korang kena marking dulu. Okey, cam ni kena marking dulu. Okey, nanti tengok video yang part nombor 2. Okey, part nombor 2. Nanti tengok video yang part nombor 2, macam mana cara-cara marking cam. Sebelum buka cam, kena marking dulu. Okey. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Video yang seterusnya, kita dah buka timing bell, dah buka dia punya cover kan, dah buka semua. Okey. Sekarang ni sebelum kita buka cam, kita nak kena lock dulu. Lock ni cam ni.
Cam dekat intake. Cam minyak lah orang panggil lah kan. Cam minyak. Bukan cam exhaust. Cam sebelah minyak. Ni dia. Okey. Korang kena buat kosong-kosong dululah, senang. Bila sebelum buka timing bell tu, okey. Sebelum korang buka timing bell, korang kena adjust timing bell tu 00 ataupun 00. Okey. 00. Okey. Okey, nak tahu cara kosong-kosong macam mana? Okey, korang kena tengok dia punya marking, marking dekat sini lah. Marking dia ada marking. Dekat cam ni dia ada marking. Okey, cam ni dia ada marking. Marking ni, yang titik ni. Okey, dia ada 2 titik. Satu titik bawah. Okey, bagi sama dengan dia. Okey, atas ni. Bawah dengan atas. Okey. Okey, nampak bawah tu kosong-kosong. Kosong-kosong. Okey. Cara marking dia macam tu jangan apa yang sini dekat bawah, yang apa yang sama-sama ni, yang sini sama dengan bawah, tak boleh, dia akan lari. Satu lagi valve akan bengkok nanti. Okey. Okey, cara nak marking, korang kena ambil skru 8. Skru 8 ni. Okey. Skru 8, Allen key 8 ke, skru 8 lah. Okey. Beli dekat kedai awal cakap nak skru 8. Skru 8. Okey. Apa yang korang kena marking? Korang kena marking dekat cam yang dekat sini. Cam sini lah. Okey. Cam sini korang kena tengok dia punya lubang ni. Cam ni dia ada lubang dia. Lubang lock dia punya marking. Okey, nampak kau pusingkan sikit bagi skru ni. Pusing. Okey, maknanya dia dah marking. Okey. Dia ada trip dia dekat dalam ni. Okey. Kalau korang nampak dekat sini, kat belakang ni, nampak skru ni dah terkeluar. Okey. Skru marking ni dah terkeluar. Okey. Kalau kita pusing, nampak dia punya skru. Tu dia. Itu cara marking cam. Sebelum korang buka cam, korang kena marking. Kalau korang terus buka cam ni, bila korang pasang, dia akan bunyi knocking yang tak amat kuat. Lepas tu tak ada power. Bila dah tak ada power, terpaksalah kena buka timing bell balik, kena buka dia punya cover cam. Okey. Kena buka timing bell, banyak kerja, memang leceh kerja. Lepas tu kena buka throttle body balik kan. Banyaklah kerja. Sebelum kita masuk dah siap buat tower hall apa semua, kena buka lah benda ni balik. Sebelum kita pasang dia punya cover ni. Dia punya cover ni. Sebelum pasang dia punya cover ni, eloknya buka dulu. Nampak? Bila korang pasang cover ni, bila kau tak buka ni, terlupa buka ni, dia akan berlaga dekat cover ni. Dia punya skru ni akan berlaga dekat cover, pecah cover, habis. Okey. Itu cara-cara kita nak marking. Abang-abang pemain yang baru belajar tu kena belajarlah dekat ni. Okey, cara-cara marking cam. Ini video yang kedua. Okey. Dah kita dah siap. Sebelum buka dia punya skru dekat sini, kena marking dulu. Okey, kena marking. Ataupun kena lock dia punya cam. Orang panggil lock lah, bukan marking. Okey, marking dekat sini. Marking cam dekat sini. Ataupun dekat dia punya camshaft, cam timing bell. Kosong-kosong. Kena kosong-kosong. Kalau korang lain-lain, memang tak boleh. Kalau L2 tak apa. L2 tak payah marking. Okey, kalau yang gigi ni, memang kena marking. Okey, sebab dia ada dua gigi. Okey. Nampak dia ada dia macam terbelah ni kan. Ni kalau dia lari memang akan ada bunyi. Bunyi yang knocking. Okey. Okey. Apa-apa subscribe video boy. Okey. Apa-apa korang boleh tanya. Dalam YouTube. Bila dah tanya YouTube,
share banyak-banyak, like banyak-banyak, view banyak-banyak, subscribe pun banyak-banyak. Bila korang dah subscribe, korang share balik video boy dekat member-member, dekat FB member-member, insyaAllah korang akan dapat ilmu. Okay, sebelum korang buka, korang dah buka dia punya cover cam. Okay, cover cam dah buka, timing bell dah buka, cover cam, korang lock dia dekat sini. Kalau korang tak lock dia dekat sini, masa korang pasang, dia akan ada bunyi, akan leceh lah nak buka benda ni. Nanti nak buka, bila korang dah buka apa, dah pasang habis semua kan, dah start bunyi, dia akan ada bunyi knocking. Okay, dia akan ada bunyi knocking. Korang dah mengelabah lah dekat situ. Bila dah bunyi knocking, owner hantar kereta tak ada bunyi. Bila dah siap ada bunyi, kan. Bila dah siap ada bunyi, masalah tu korang kena selesaikan balik dengan owner. Bila dah ni, korang kena korang kena lock dulu cam ni. Okey, bila dah lock, insya-Allah semua akan jalan dengan smooth. Okey, jangan lupa marking lock cam ni. Lock. Okey, marking 00 dekat timing bell, dekat bawah crankshaft gear, crankshaft gigi tu, gigi timing bell kena 00 juga. Dekat atas 00. Tengok dekat dekat belakang cam ni ada titik, ada 2 titik, kena marking betul-betul. Okey, lepas tu korang kena tengok ada lubang dekat sini. Okey, ada lubang dekat sini, korang lock pakai skru 8. Skru 8. Okey, bila korang dah buka benda ni, dia tak ada lari lah. Dia tak ada lari dah dia punya gigi ni. Okey. Okey, apa-apa subscribe video boy. Nanti WhatsApp boy yang mana nak hantar kereta, WhatsApp 018-9775-190. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak ajar cara-cara nak buka spring valve dengan klip. Okey, klip valve ni, pin valve orang panggil. Okey, korang kena ada satu orang panggil box 14 ataupun 16. Box 14 ataupun 16. Okey, box ni korang kena letak something dekat sini, kertas ke apa ke, untuk mengelakkan klip tu terpelanting keluar. Kena tahan, bagi klip tu tak terpelanting keluar bila kita ketuk. Okey, satu lagi korang kena ada kotak, kotak untuk lapik, bawah head ni. Okey, kotak ni untuk lapik bawah head. Sebab kalau kita letak atas simen, bila kita ketuk, valve ni akan bengkok nanti. Valve dekat bawah ni akan bengkok. Okey, so sekarang ni kita letak kotak, sebab kotak ni main peranan macam spring jugalah kan. Bila kita letak kita ketuk, kotak ni akan berfungsi lembut. Okey. Hari ni kita nak keluarkan secara pantas lah, secara orang panggil tak payah guna tools. Tak payah guna special tools. Kebanyakan orang guna special tools, nak pusing, lepas tu nak tekan balik, nak tekan apa semua, nak buka valve. Tak payah, itu tak payah. Okey, kita buat secara pantas. Dalam berapa minit dah siap buka semua valve. Okey, follow boy. Okey, jom kita buka. Okey, yang ni boy dah buka 3. Ni yang keempat. Okey, pastikan ada penutup lah dekat atas ni, penutup. Okey, penutup.
Dan ni dia punya ni dah keluar. So kita ambil magnet. Jadi kita letaklah dalam ni untuk keselamatan supaya dia tak hilang. Okey. Okey, nampak dia melekat. Okey, letak dalam ni supaya tak hilang. Keluarkan spring. Okey, spring. Okey. Kita ketuk lagi. Cara pantas ni, pantas. Okey. Kita pastikan ada dia punya pin lock dia 2. Okey, letak. Okey, sebab apa boy lapik dia punya kotak ni? Kotak ni untuk menahan valve daripada bengkok. Okey. Kalau kita letak atas simen memang bengkok lah. Kalau kita ketuk macam ni. Okey. Kena ambil satu-satu. Kena ambil satu-satu. Kalau korang ketuk 2 sekali, takut dia punya pin lock dia terpelanting tempat lain. Pin lock dia memang kecil. Susah nak cari. Kena buat satu-satulah. Untuk keselamatan pin lock ni memang tak ada jual mana-mana. Okey, kena bawa sampel dia. Kena bawa sampel, kena bawa contoh, pergi spare part. Okey. Ini paling pantas ni. Okey. Paling pantas buat. Kalau nak pantas lagi boleh je. Tapi kita tunjuk untuk abang-abang pomen yang baru nak belajar kan. Adik-adik pomen kita yang baru nak buka bengkel kan, junior kita kan, elok ni lah. Okey, so dah buka senang. Okey, dah buka senang. So satu lagi boy nak tunjuk cara-cara nak marking. Sebelum kita buka shim, okey, kita kena marking shim dia. Okey, yang ni intake, air intake nombor 2, shim nombor 2 daripada timing bell. Okey. Ni air intake nombor 5. Okey. Untuk exhaust kita buat exhaust E4. Kita buat macam tu. Sebelum kita buka shim, kita buka satu-satu shim ni, kita tanda marking. Kalau korang tak marking, lari shim. Sebab bila shim tu lari kan, jadi akan ada knocking. Bila pasang balik head ni akan ada knocking. Sebab shim tu dia dah ikut dia punya crankshaft ni. Dia punya crankshaft ni. Kalau crankshaft tu makan dengan sama dengan shim, yang tu lah shim tu yang untuk crankshaft ni. Okey, yang kita tanda kalau yang ni nombor 4. Okey, crankshaft ni nombor 4, intake nombor 4. Dia dah makan sekata dengan nombor 4. Dia dah makan sekata dengan nombor 4. Okey, kalau korang pergi tak tanda, korang letak sini,
Kalau letak sini memang akan ada bunyi. Bunyi macam tempad lah. Bunyi yang agak bising. Tak ada smooth, tak ada inilah. Okey. Seeloknya sebelum buka SIM tu kena tanda dulu. Okey, kena tanda dulu. Okey. Ini boy punya kerja. Kita kena buat satu step. Bila dah siap step tu, kita buat yang step yang ke seterusnya lah. Okey. Okey, apa-apa subscribe video YouTube boy ni. Nanti kita akan cuci head ni. Kita akan cuci head. Bila dah cuci, kita akan grambal. Okey, boy akan tunjuk cara-cara nak grambal guna mesin. Cara-cara nak grambal guna mesin. Okey. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Okey, satu lagi kita nak apa nama tu? Kita nak untuk orang belajar pasal letak kedudukan valve yang betul. Kedudukan valve yang betul bila kita dah buka valve. Okey, kita tak nak valve ni, valve nombor 6 ni pergi ke nombor 1, pergi ke nombor 2, pergi ke nombor 3. Tak nak. Kita nak semua selari. Semua selari. Okey, kita buat macam ni. Nombor 1, okey, nombor 1 intake exhaust ke. Okey, yang ni nombor 1 kita buat macam ni. Okey. Nombor 1 ini ikut ke timing bell. Okey. Yang ni ikut ke laluan timing bell, Okey. Ni ke belakang. Ni nombor 3, 2, 1. Okey, untuk ikut ke ni timing bell. Okey, kita akan tanda anak panah untuk ke timing bell. 1. Kalau macam ni, kita ikut timing bell. Exhaust, intake, exhaust. Okey. Jadi kita keluarkan yang exhaust dulu. Okey, kita keluarkan yang exhaust. Okey, kita akan tanda EX. Okey, kita tanda EX dan intake. IN intake, EX exhaust. Okey, kita ikut turutan lah. Turutan. Dia ketat sikit lah sebab dia karbon dia penuh. Karbon dia banyak karbon.
memang dia ketat sebab dia karbon terlampau banyak. Okey. Okey. So seterusnya intake. Intake kita ikut turutan lah. Cabut intake. Okey. Dah. Okey. Nampak semua dah ikut turutan. Turutan semua. Exhaust 1, intake 1. 2. Kita buat macam tu. Okey. Apa subscribe video boy yang boy ajar ni. Nanti untuk pertanyaan boleh tanyalah dalam YouTube. Okey. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni boy nak kongsikan sedikit pasal enjin ni lah. Enjin kancil, okey. Yang mana yang nak buat top overhaul dan nak buat overhaul lah kan. Okey. Boy nak kongsikan sedikit lah. Okey, yang dah 3 tahun lebih pakai lah. Okey. Dari 2018 rasanya. 2018. Okey, 2018 owner datang dekat bengkel lama saya. Jadi dia datang untuk masuk enjin lah. Okey. Bila dah masuk enjin, okey, running semua apa semua. 3 tahun 2 tahun 2019 owner ada datang balik dekat sini tukar minyak hitam, biasalah. Unti harian, kadang-kadang dia datang 5 bulan sekali, kadang-kadang 5 bulan lah. Kebanyakan 5 bulan sekali dia datang sebab dia tukar minyak hitam apa semua. Okey, hari ni boy nak updatekan sikit lah. Okey, yang mana korang yang nak buat top overhaul kan. Okey, biasanya kita kalau nak buat top overhaul, kita tengok pada enjin. Kalau enjin tu berkerak ke apa ke, seeloknya kita tak buat top overhaul lah. Sebabnya bila dah berkerak, tentunya okey, dalam enjin ni pun berkerak sama. Nampak? Berkerak sama ni. Okey. Nampak taik-taik minyak dia? Taik-taik minyak dia tu. Okey. Sebenarnya owner nak buat top overhaul, tapi boy suggest boy suggest lebih elok kita check dulu enjin, okey, sebelum kita buat top overhaul. Sebab nanti kan kerja 2 kali. Kerja 2-3 kali, naik turun head apa semua. Jadi inilah nanti jadi apa, dua kali kerja lah. 2 kali kerja, 2 kali kos lagi tinggi lah. Okey, nampak enjin dia berkerak. Nampak? Okey, seeloknya lah. Okey, nampak? Ini adalah bekas taik-taik minyak yang selalu duk top up, kadang-kadang top up. Lepas tu dari Jepun, kebanyakan lah dari Jepun datang, dia guna treatment. Okey, Jepun dia guna treatment. Jepun bila ni dia guna treatment, jadi enjin pun okey, sumbat lah kan. Enjin sumbat. Bila dah guna treatment, enjin jadi sumbat. Okey, dia punya ni penapis minyak hitam, penapis dekat oisam lah. Okey, filter oisam jadi sumbat juga, nampak? Okey,
So dekat sini pun jadi berkeladak lah. Okey. Dekat dalam tangki ni pun nampak. Okey. Semua bekas semua taik-taik minyak ni. Taik-taik minyak yang lama-lama tak pernah servis apa semua. Okey, bila dah tak pernah servis, jadilah kerak-kerak minyak ni. Okey. Dia sama jugalah kita goreng ikan ke goreng apa semua kan. Kita tak tukar minyak. Dia jadi hitam. Bila dah jadi hitam dia akan pekat. Bila dah pekat, terlampau pekat, dia terpaksa lah dia jadi lagi pekat. Dah pekat tu dia akan jadi berkeladak. Bila dah berkeladak tu, tu yang kuali tu susah nak cuci. Kan. Okey, dia jadi kerak. Macam tu lah ibarat enjin ni lah. Okey. Duduk guna duk top up minyak hitam. Jadilah macam ni. Okey. So owner proceed untuk buat overhaul. Okey, overhaul pun menelan kos dekat 3 lebih. Okey. Semua kita akan tukar lah. Jadi enjin ni akan jadi baru balik. Kita akan buat baru balik. Lepas tu oil pump dia pun kita akan kuatkan. Kita akan cuci dia punya piston oil pump ni. Okey, kita cuci, kita buka balik, kita ni lah piston oil pump tu. Lepas tu dia punya gigi dalam tu, okey, dia punya rotary dalam tu, kita kena servis balik lah. Sebab kos-kos macam ni kebanyakan memang high cost. Sebab semua kita akan tukar habis. Korot bearing, main bearing apa semua, kita akan kuatkan dia punya oil pump untuk lagi kuat. Lepas tu crankshaft ni pun lubang-lubang dalam lubang minyak hitam pun kita akan keluarkan dia punya kerak. Kita akan keluarkan dia punya kerak minyak hitam. Okey. Sebab bila dah berkerak dekat sini, jadi kemungkinan ada kerak dalam crankshaft. Okey, crankshaft dia punya lubang-lubang, lubang dalam blok-blok semua kebanyakan ada kerak juga. Okey, itu bila kita start pagi-pagi dia akan ada bunyi. Okey, ada bunyi korot. Bunyi kita start tak lepas tu senyap. Dalam 2 saat senyap. Itu adalah tanda-tanda enjin sumbat. Okey. Enjin sumbat. Bila dah bunyi macam tu, enjin sumbat, seeloknya pergi dekat bengkel kata nak buat overhaul. Okey, sebab pagi-pagi ada bunyi. Okey, lepas tu senyap 2 saat senyap. Macam ni lah keadaan. Kalau dah sumbat, kalau dah bunyi sumbat tu, seeloknya buat overhaul lah. Kena cegah dari awal. Kalau tidak lagi melarat, lagilah kos tinggi. Okey, kalau lagi kita tak cegah, kalau dah bunyi korot, crankshaft dah makan, kena lay balik. Lay pun kos pula tinggi. Lepas tu beli bearing, size bearing bekas lay tu pun lagi tinggi. Kalau kita dah cegah dari awal, standard size apa semua, okey, murah. Murahlah sikit kan, daripada kita duduk lay 3, 4 kan. Bila dah bunyi pagi-pagi tu dah makan 1, lepas tu 2 dah makan, 3 dah makan. Jadi kos lagi tinggi lah. 1 lay pun dah berapa ratus. Okey. Elok cegah daripada awal. Kalau dah bunyi pagi-pagi tu, korang start kan, kadang-kadang korang start lepas tu bunyi krrr, lepas tu dia senyap. Itu bermakna enjin tak berapa sihat lah. Okay? Tapi boleh pakai dalam 5 ke setahun macam tu. Tapi korang kena jaga minyak hitam. Okay? Kena jaga minyak hitam, kena selalu check minyak hitam, servis ikut time apa semua kan. Kalau dah bunyi macam tu, kalau boleh lah jangan pakai semi ataupun fully sintetik. Sebab bila dia terlampau dah terlampau minyak, kalau dia dah makan, korot dah makan,
Kalau korang letak lagi minyak tu lagi nipis, lagilah dia cepat makan. Kalau korang letak minyak tebal sikit kan, likat sikit kan, yang pekat likat, insya-Allah dia akan jaga bearing. Kalau boleh ambil lah, kalau yang dah bunyi tu pakailah 1540. 1540 pun dah okey, steady. Okey, untuk enjin tebur, untuk enjin A kancil, Wira, kalau dah bunyi korot tu korang pakai dalam 20-50. 20-50. Sebab enjin besar, kalau pakai 20-50 untuk kancil memang tak sesuai sebab dia akan berat. Okey, kalau Wira tu boleh pakai 20-50 sebab dia enjin 1000cc 1.3 ke atas, dia dah boleh pakai 20-50 untuk jaga bearing. Okey. Kalau kancil dah bunyi macam tu, jangan kalau boleh pakailah 10-30, tapi yang original punya minyak hitam. Okey, jangan pakai yang ciplak, yang pakai yang tapis apa semua, yang recycle kan. Kalau boleh pakai Shell, Petronas ataupun Petron. Okey, minyak Petron lagi bagus daripada Shell dengan Petronas. Boy dah try. Okey, Boy dah try dekat engine Boy. Minyak Petron lagi cantik. Dia punya ni lah. Boy dah pakai dekat Avanza Boy. Bila pagi-pagi kita start, dia akan ada bunyi rantai dekat timing chain. Bila Boy dah pakai Petron tu, minyak hitam Petron, Boy pakai fully. Okay, Boy pakai semi ataupun fully, Boy start je, sekali start crack, dia tak bunyi. Kalau Boy pakai semi dekat spare part kan, Boy start, dia bunyi sekejap crack, lepas tu dia senyap. Kalau Boy pakai yang Petron, dia tak bunyi. Okay, dia tak bunyi. Betul dia tak bunyi. Minyak Petron lagi bagus. Okay, nampak kan? Ni Boy nak kongsikan lah. Korang share lah sikit lah. Share kalau boleh, share lah dekat grup Malaysia Kenari, dekat grup Wira ke apa ke. Okay, Boy nak bagi tahu ni, ini ilmu korang. Okay, ilmu pasal minyak hitam, ilmu pasal bearing, ilmu pasal kerak ni. Okay, ilmu pasal pagi-pagi dia start ada bunyi. Ini Boy dah bagi ilmu. Korang sendiri, korang fikirlah macam mana yang kau nak buat. Okey, sama ada nak hantar dekat bengkel yang pakar ataupun nak hantar bengkel yang boleh buat tapi takut akan jadi dua kali. Tapi nak pilih bengkel tu kena hati-hatilah. Okey, jangan sedap cakap je tapi kerja buat macam cincai. Kerja buat cincai. Sembang kencang, sembang melangit ke bulan. Tapi kerja kenalah ada kualiti kalau kerja ni. Okey. Engine ni Boy akan buat seikhlas hati Boy. Seikhlas hati. Okey, nanti korang tengoklah hasil dia nanti. Bila dah siap, bila Boy dah pasang apa semua, korang boleh tengoklah hasil kerja. Tapi memang agak lama lah sikit lah. Engine ni Boy nak kena nak kena buat satu-satu. Okey. Sebab kita buat untuk customer, lepas tu customer akan recommend dekat orang-orang. Okey, kalau dah hasil memuaskan, okey, customer akan recommend. Sebab kita dah buat seikhlas hati. Kalau seikhlas hati, tak ada kemanusiaan, kita terpulang pada orang lah kan. Kita dah buat yang terbaik mungkin lah, kita akan buat yang terbaik mungkin. Okey, apa-apa WhatsApp Boy yang mana nak hantar kereta, WhatsApp 018-9775-190, 018-9775-190. Okey, apa-apa WhatsApp Boy. Okey, chill. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam pada kawan-kawan, pada member-member Pomen. Okey, Boy dekat sini Boy nak bercerita berkenaan dengan penjagaan minyak hitam dengan pistering. Okey, ramai yang nak tunggu ni. Okey, ada
satu kereta kan kancil, dia punya piston ring semua, enjin dia memang jam lah kan. Memang jam. Bukan memang jam, memang dah berkerak habis semua, dah banyak kerak. Okey. Jadi boy nak kongsikan apa tu piston ring tu jam. Sebab apa? Punca apa piston ring jam? Kita nak tahu punca dia piston ring tu jam. Okey. Jom kita tengok. Okey, ni piston ring. Piston. Okey, ring dia ada dekat sini ya. Ring dia ada dekat sini. Nampak ring dia ada dekat sini. Okey. Kalau korang nampak dia punya ring ni, dia boleh pusing. Yang dekat atas ni dia boleh pusing ya. Dekat atas dia boleh pusing. Dekat nombor 2 pun dia boleh pusing. Okey. Yang nombor 3 tak boleh pusing. Yang nombor 3 tak boleh pusing. Sebab nombor 3 korang nampak dia tak ada terkeluar sikit ya. Dia sama rata dengan piston ni. Dia sama rata. Okey. Bila dah sama rata bermakna piston ring ni yang nombor 3 ni dah jam. Dia dah jam. Okey. Okey. Sebab apa dia jam? Okey. Sebab apa dia jam? Jam dia piston ring jam ni sebab minyak hitam. Tak menjaga minyak hitam. Minyak hitam tak jaga. Okey. Lagi satu, dia punya minyak hitam ni kebanyakan minyak hitam bukan yang sepatutnya dipakai. Okey. Lagi satu, penjagaan satu lagi, kebanyakan biasanya Jepun letak oil treatment. Okey, oil treatment pun boleh jam piston ring ni. Okey. Oil treatment boleh jamkan piston ring. Okey. Sebab bila dah terlampau pekat, kadang-kadang owner pergi top up, minyak hitam dah kurang, top up lagi, minyak hitam kurang, top up lagi. Okey. Dia akan jadi pekat, likat, lepas tu akan jadi berkerak. Bila dah berkerak, dia akan jadi jam. Okey, kebanyakan piston ring yang jam ni adalah nombor 3. Okey, nombor 3. Dia jam ni bila jadi jam nombor 3. Okey. Dia sebab dia dah tak pusing. Okey. Bila piston ring ni jam, okey. Bila dia dah jam, dia akan keluar asap dekat nyawa head, nyawa head breather tu. Dan ada keluar asap. Bila kita buka penutup minyak hitam, dia keluar asap. Okey, dia keluar wap. Okey, kadang-kadang dia wap dia sikit je. Kadang-kadang yang besar. Okey, kalau wap tu besar, kemungkinan lah blok korang dah cala sikit. Okey. Kalau kita diteliti dekat sini, dia punya piston yang ni, kita teliti dekat sini, piston ni tak makan blok lagi lah. Okey, boleh selamatkan lagi. Dia boleh selamatkan lagi. Okey. Okey, ini nombor 1. Kita cek nombor 2, nombor 3, nampak semua okey, piston okey, tak ada makan dekat blok. Okey. Sebab apa? Sebab kita cegah dia dari awal. Ni pun sama juga. Okey, yang ni okey, yang nombor 2 pun okey. Nombor 3 je yang tak boleh. Okey. Nombor 3 tak boleh. Sebab nombor 3 ni kebanyakan minyak, laluan minyak hitam. Minyak hitam dari oil sump tu, dia akan lalu ikut lubang-lubang yang kecil ni. Piston ring ni, lubang kecil ni. Okey. Sebab bila dah dia dah jam, okey, dekat blok tu piston akan unbalance. Dia tak balance. Dia akan bergoyang nanti. Okey. Bila dia naik turun, dia akan bergoyang. Okey. Sebab dekat sini dia dah terkepit. Dah makan dekat piston. Okey. Dia hanya kuatkan dekat atas bawah. Okey. Piston dekat nombor 1 dengan nombor 2. Bila dah lama-lama korang duk biarkan, lama-lama blok akan makan.
Bila blok dah makan, kos lagi tinggi akan buat. Okey, kos lagi tinggi yang akan kita kena spend. Okey. Ini pasal filtering, okey. Pasal tadi kita dah share satu apa tu, sumbat apa semua kan. Okey. Nampak dia punya dekat belakang minyak. Okey, nampak berkerak. Sebab tu boleh jadi piston pun jam. Okey, nampak taip-taip minyak apa semua. Taip-taip minyak ni dia boleh jadi jam. Okey, nampak kat boy ni macam pasir. Okey, macam pasir. Kita sebelum korang buat top overhaul, seeloknya kena check dulu. Check dulu. Kalau boleh jangan buat top overhaul. Kalau dah keadaan macam ni, kena buat overhaul. Okey, bagi tahu owner kena buat overhaul kalau dah macam ni. Kalau kita buat top overhaul, akan jadi 2 kali kerja. Bila dah jadi 2 kali kerja, duit habis macam tu ya. Duit habis. Barang tak jadi, apa semua tak jadi, sama juga kan. Duit pun habis macam tu. Okey. Nampak? Hitam. Berpasir. Berpasir. Okey. Jadi bila dah jadi macam tu, elok buat overhaul. Overhaul. Tak kisahlah berapa. Owner ni pun habis dalam dekat 3 jugalah. 3. Tapi boy akan buat yang terbaik lah untuk dia. Okey. Sebab customer boy yang lama datang sini. Okey, dia percayakan kerja kita. Jadi kita kena buat yang terbaik. Okey. Sebabnya piston ni jam adalah sebab minyak hitam. Kadang-kadang korang beli minyak hitam dekat Shopee kan. Kadang-kadang beli minyak hitam yang murah, kadang-kadang beli minyak hitam yang top up. Walaupun ada minyak hitam dekat dalam enjin, ada lagi dah hitam, dah keladak dah hitam, tapi korang masih top up. Itu tak boleh. Dia kena buka apa semua, barulah kita masukkan yang lain. Lepas tu pakai oil filter original. Okey, kalau boleh lah pakai oil filter original, barulah enjin tu penjagaan dia okey. Okey. Ni kos kalau buat macam ni, harga pun dekat 3 ke 4K tak lari. Okey, kita kena buat semua kan. Kalau boleh kita jimat, kita akan jimatkan. Kalau tak boleh, memang terpaksa owner keluarkan duit yang banyak. Okey. Bila dah sumbat apa semua, sumbat dalam enjin semua sumbat, memang kena keluarkan kos yang banyak. Sebab kita nak korek yang sumbat tu lagi, nak nak cuci kan. Itu yang banyaklah keluar kos. Okey. Apa-apa pun WhatsApp boy, yang mana nak hantar kereta, WhatsApp 0189775190. Area Puncak Alam, area Jeram, area Bukit Kucing. Okey, area Bukit Kucing boleh datang dekat sini. Walaupun PKPD kita mesti buka lah, sebab kita akan buat kerja dekat dalam. Okey, kita buat kerja dekat dalam. Okey. Okey, terima kasih. Apa-apa WhatsApp boy 018-9775-190. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Okey, hari ni dah pukul 10. Okey, boy masih dekat bengkel. Boy nak bagi satu resepi lah untuk korang yang mana abang-abang pomen ke, adik-adik pomen ke kan. Okey, yang nak cuci enjin, bila kita buat overhaul. Ni resepi boy dari dulu, dari 16 tahun lepas. Resepi boy dulu, boy guna diesel. Okey, diesel sebab dia murah kan. Diesel dulu memang panas diesel. Sekarang ni diesel dah tak berapa nak panas sangat lah kan. Okey.
boy apa tu, boy ambil untuk suggestion untuk yang terbaru ni, apa yang apa tu yang paling latest lah. Okey, dari 2006 sampai sekarang boy guna petrol, sabun yang apa, sabun Breeze dengan chemical. Tiga barang tu boy campurkan aduan dekat bila kita nak cuci enjin lah kan. Kita boy campurkan apa semua. Okey. Kalau boleh petrol tu satu ni lah. Kalau boleh korang kena beli petrol 4 liter. Okey, 4 liter. Letakkan petrol tu dalam setengah botol ataupun satu botol terus. Okey, kalau enjin tu banyak apa semua, untuk 2 tong tu setengah botol 1 tong, setengah botol 1 tong. Okey. Lepas tu chemical kalau boleh 2 liter. 2 liter untuk satu ni, 1 tong 1 liter. Chemical untuk 2 tong 2 liter lah. Okey, chemical untuk yang cuci enjin tu warna merah tu. Jangan campur air. Kalau boleh masukkan sekali sebelum kita masuk air ni. Lepas tu kita masukkan sabun Breeze yang panas tu. Sabun Breeze ataupun fat yang panas tu. Masukkan sekali. Okey, barulah kita masukkan air. Bila dah masukkan air, dia akan jadi warna putih. Putih sangat. Bila dah jadi warna putih, okey. Dah sampai tahap, okey, korang dah jadi warna putih, korang ambil blok. Dia hitam ni sebab minyak hitam yang dekat blok apa semua tu kan. Tu yang jadi hitam. Kalau yang enjin yang bersih lagi, dia akan ada warna putih. Ni dah hitam lah ni. Sebab kita dah masuk apa semua tu. Banyak yang boy dah masuk. Piston ring, crankshaft apa semua. Semua blok-blok apa semua. Oil pump apa semua. Ni oil pump lah yang boy cuci ni. Boy masukkan oil pump. Okay. Ni pun dah nak tanggal sikit dah. Dia dah nak tanggalkan sikit dah. Okay. Kita cuci lah. Okay. Nampak? Dia dah putih dah sikit. Okay, dia putih dah sikit. Okay. Air dia warna pink. Warna pink. Kalau kita kacau ni dia warna pink. Okay. Warna pink dengan bercampur sejuk. Sebab petrol tu dia sejuk. Okay. Petrol dia sejuk. Okay. Lepas tu petrol sejuk campur dengan apa tu, sabun Breeze. Kalau boleh sabun Breeze tu korang ambil satu Tupperware yang bungkus nasi tu kan, yang transparent tu, yang tutup tu. Ambil satu tu, tuangkan habis. Okey. Cara-cara dia, sabun tuang habis dalam 1 tong. Okey, yang satu Tupperware tu. Okey, lepas tu ambil petrol, masukkan setengah botol. Lepas tu ambil chemical 1 liter, masukkan sekali. Barulah masukkan air. Masukkan air. Dah penuh tahap ni. Okey, jangan bagi melimpah lah. Okey, kalau boleh bagi dah masa isi air tu, tengok apa blok tu tenggelam ke tak. Kalau tak tenggelam, masukkan air lagi. Bagi blok tu tenggelam. Habis. Okey, dah semua dah settle. Dia akan jadi warna ni lah, warna hitam. Sebab warna hitam ni sebab minyak hitam lah. Minyak hitam. Okey, ni boy punya tangan pun berminyak dah ni. Berminyak sebab petrol dengan minyak hitam ni semua ni, dia dah apa, dia dah turun. Okey, nanti boy bagi video yang kedua. Dah siap semua, tengok apa semua kan, boy akan bagi video yang kedua lah. Hari ni boy kita buat kerja dekat dalam. Okey, kita buat kerja dekat dalam. Okey, hari ni kita buat kerja dekat dalam. Okey, head tu nanti besok kita rendam balik. Kita rendam. Kita malam ni kita rendam blok. Malam ni kita rendamkan blok dulu. Besok baru head. Okey. Sebab blok ni penting kena rendamkan dulu. Sebab blok ni kan dia kena sapu minyak hitam balik. Minyak pelincir balik dekat lining dia tu. Sleeve dia tu, sebab tak nak bagi berkarat. Kalau dah berkarat, memang blok akan jam nanti. Okey, head tu kemudian.
Sebelum tu boy nak nasihatkan jangan isap okok lah. Okey. Kau dah tuang apa semua petrol apa semua setengah botol, kau pergi isap okok memang terbakar lah. Satu bengkel terbakar ni. Jangan isap okok sebab ni petrol ni bahaya sikit. Okey. Dia walaupun kita duduk dekat sini dalam satu setengah meter memang dia akan menyambar. Sebab dekat tangan pun ada bau petrol. Kalau boleh jangan isap okok. Okey. Kalau nak selamatkan lah. Okey. Okey, apa-apa korang nak datang WhatsApp dari area Puncak Alam ni. Okey, nak datang tinggal kita terus. Kita akan buat lah. Kita tak boleh nak tutup terus sebab keperluan customer kita utamakan. Walaupun PKPD tapi boy still dekat atas, dekat bengkel kan. Tapi kita ni lah. Kita akan buat kereta customer juga dekat dalam. Sebab boy yalah, kalau duduk saja kita jadi stres. Okey, jadi stres, jadi tak ada kerja nak buat, jadi yalah kadang-kadang boleh jadi gila kan. Kita tak nak macam tu. Kita kalau boleh ada kerja, kita buat kerja kan. Tak duduk diam. Okey. Kadang-kadang sambil-sambil boy tanya orang, boy berzikir kan. Boy buat apa yang bermanfaat lah untuk akhirat nanti. Okey. Yang boy mampu buat, okey, yang tak mampu kita tak mampulah. Itu saja boy kongsikan untuk orang. Kalau yang abang-abang adik pomen yang baru nak belajar, nak rendam kan, nak buat apa, nak buat takwah, nak buat overhaul. Okey, boy dah bagi resepi ni. Kau follow je resepi boy. Kalau tak menjadi mungkin silap ada silap lah tu. Okey. Mungkin ada silap lah tu. Tapi boy banyak buat macam ni. Alhamdulillah, enjin semua cuci cantik, bersih apa semua. Kalau yang berkerak tu insya-Allah lah adalah 2-3%, 20-30% yang tak tanggal. Tapi yang selebihnya tanggal habis. Okey. Kau tengoklah sendiri. Oil pump tu macam mana tadi semalam oil pump dah banyak sangat minyak apa ni kan yang hitam. Ni pun dah bersih. Okey. Okey, terima kasih. Apa-apa share lah. Okey, assalamualaikum. Kita tengok dia punya hasil bila kita dah rendam 2 hari. Kita rendam 2 hari, tengok nampak hasil dia. Okey. Yang mana berkerak-kerak tu kita kena ni lah. Kita kena kita kena brush lah balik kan. Kita tengok okey. Ni kita rendam head. Nampak. Okey. Dia punya tu dah tanggal dah. Dia punya kerak-kerak head dah tanggal. Okey. Ini. Nampak dah tanggal kan. Okey. Nampak dah cuci dah. Tengok dalam exhaust. Okey, kerak-kerak dalam exhaust pun dah tanggal. Okey, kerak-kerak dalam exhaust pun dah tanggal. Nampak hasil dia. Jangan guna chemical terlalu banyak. Nanti dia akan makan dekat dekat awak punya ni lah. Makan dia akan masuk dalam serap dalam enjin tu. Enjin bila benda ni dah serap dalam ni, dia akan jadi pecah. Enjin cepat pecah, apa semua piston cepat pecah. Bila dia dah serap dalam ni, chemical sikit je. Nampak air ni, air campur sabun breeze, sabun fat. Lepas tu masukkan minyak petrol sikit ataupun minyak diesel. Lepas tu chemical lah sikit 1 liter. Tak perlulah chemical banyak sangat. Okey, nampak kita punya.
Cuci dah cuci dah sikit. Alhamdulillah. Okey. Yang ni dia punya ni mana dah berus tadi. Okey. Kejap boy nak cari berus tadi. Kita berus, tengok dia akan hilang. Nampak? Rendam 2 hari je, 2 hari ke. Kalau rasa ni rendam lah lama sikit 2 hari. Nampak dia punya kerak-kerak tu kita sental sikit je. Dah hilang. Dah hilang dah. Kerak-kerak dia tu. Okey. Chemical tu guna sikit je, jangan terlalu banyak. Nanti head tu dia jadi warna kelabu. Warna kelabu. Chemical jangan letak terlampau banyak. Kalau boleh 1 liter. Lepas tu petrol ataupun diesel setengah botol, minyak hitam, sabun. Kalau boleh sabun tu banyak ni lah. Sabun tu banyak ni. Sabun tu penuh. Tapuai ni lah, tapuai untuk bungkus makanan. Ni hasil dia lah. Hasil dia. Ni pun belum boy belum cuci, boy belum bilas lagi. Ni pun baru kita angkat. Okey. Kita nak tengok dekat sini. Nampak head dia tu. Nampak head ni kena sental lah sikit. Kena sental sikit. Okey. Head ni kena sental lah. Sental sikit. Kalau tak sental memang dia tak akan keluar. Takkanlah dia nak keluar sendiri. Kita kena sental kan. Okey. Kita kena sental sendiri. Sama juga daki-daki kita, takkanlah daki tu keluar sendiri kalau kita mandi kan. Ni nak kena sental juga kan. Okey, ibarat ni daki-daki lah kan. Kalau rasa tak boleh lagi, rendam lagi kan. Rendam lagi. Okey. Nanti hasil dia, kalau rasa tak boleh lagi, boy akan rendam lagi lah. Okey, bagi betul-betul dia tanggal. Okey. Ni. Dia punya ni pun dah kita macam kita kopek-kopek kan. Dia pun dah jadi dah jadi lembut. Okey. Nampak. Kalau tidak dia keras sangat-sangat. Okey. Nanti kita akan rendamkan lagi. Head ni memang kena rendam lagi lah. Okey. Kalau korang letak chemical terlampau banyak, nanti head ni dia jadi warna kelabu. Bila dah warna kelabu, takut nanti bila dia tak tahan panas dia akan pecah. Itu bila punca dia. Itulah. Apa-apa. Ni resipi boy. Sabun, petrol, lepas tu chemical sikit. Itu saja. 3 bahan tu kena campur. Sebelum masuk, campur dulu sekali. Baru letak air, barulah masuk enjin ni. Okey. Kalau korang letak chemical saja, boleh, tapi rugilah kan. Rugi lah. Okey. Jadi nampak okey. Okey, selamat menonton. Apa-apa WhatsApp boy lah. Kalau nak hantar kereta tu WhatsApp je lah. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Hari kedua head. Hari kedua. Okey.
nampak dia punya kerak pun dah tak ada kan. Hari yang pertama itu hari ada lagi sikit. Ni hari yang kedua. Alhamdulillah. Okey. Boy punya resipi bolehlah korang korang buat. Hanya masukkan apa nama tu? Masukkan sabun, chemical sikit. Lepas tu dengan petrol ataupun dengan diesel. Lepas tu campurkan sekali, masuk air 1 tong. Okey. Lepas tu rendam. Rendam head, rendam blok. Okey. So selamat mencuba. Nampak hasil dia. Cuma yang kecil-kecil ni kita sentar lah. Yang kecil ni apa semua kita sentar sendirilah. Okey. Yang sikit-sikit ni kita sentar lah. Okey. Asalkan kerak yang tebal tu dah tak ada. Okey. Kerak yang tebal tu dah tak ada. Okey, itu hari nampak tebal sangat kerak kan. Sekarang ni dah clear. Okey. Ni dia air dia. Air ajaib. Orang panggil air ajaib. Air ajaib. Okey. Boy punya air ajaib ni. Okey. Yang hitam boleh jadi putih. Kalau rendam manusia tak tahulah. Kalau rendam manusia yang hitam tu jadi putih tak tahulah. Kan? Wallahualam. Okey, terima kasih kerana sudi menonton Boy punya video ni. Okey, subscribe dekat channel YouTube ataupun like, share dekat Facebook. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ni kita start angin lantai angin lantai heavy yang overhaul yang overhaul hari. Ni kancil dia. Okey. Okey, kita running dulu. Kita running dulu sampai panas. Ada yang tak tutup.
Okey. Engine pun running okey, cantik. Okey, kita tutup kejap. Okey, kita tutup kejap. Okey, kita tengok, kita dengar dia punya bunyi. Kita dengar dia punya bunyi. Okey. Ini tak ada bunyi ya. Ini tak ada knocking. Okey lah. Alhamdulillah asap tak ada. Asap tak ada. Okey. Ini terbaiklah kita overhaul. Sorry ada asap. Alhamdulillah, engine terbaik. Okey. Engine terbaik. Engine okey, semua smooth. Kita dah overhaul. Dah cantik dah engine, bersih kan. Gearbox pakai Viva 850 untuk ratio lagi long distance, short distance. Sedap lah. Okey, nak tekan dekat highway pun okey. Yang mana engine bermasalah nak overhaul dekat Boy boleh datang, tapi tinggal isi lama lah. Owner ni pun dekat 2 bulan lebih. So kita buat perlahan-lahan. Overhaul ni tak boleh gopo-gopo. Tak boleh nak push, tak boleh nak ni lah. Okey, kita kena buat ikut step. Okey, dah siap macam ni, engine cantik macam ni, tak ada asap. Okey, ni tak ada asap apa semua. Dia okey lah. Kita overhaul pas. Walaupun Boy dah banyak buat overhaul dari dulu sampai sekarang, dah berapa puluh biji. Okey, alhamdulillah tak ada masalah, tak ada apa orang komplain lagi lah. Okey. Okey, ni gearbox dia pakai Viva, gearbox ratio besar. Okey, dia pakai ABS, apa tu, spark plug. Timing belt tak tukar, sebab timing belt ni dalam 2 tahun dah pakai 2 tahun kan, pakai 2 tahun. Masih ada lagi dia punya ni, dia masih tebal lagi. Okey, timing belt tak tukar. Yang tukar gasket, semualah. Bearing, clutch bearing, forward bearing apa semua kena tukar lah. Okey. Ni kita tengok.
Okey, kita guna original, semua original gasket. Okey, kita pakai metal, bukan kita pakai carbon kita pakai metal. Gasket besi. Okey, semua kita tukar. Jadi tak ada masalah berkait nanti. Okey, tak ada masalah temperature naik. Okey, gasket putus, tak ada. Kita pakai original untuk Viva punya. Viva 850, Viva 660 untuk gasket besi. Okey, untuk gasket besi. Okey, itu untuk gasket besi Apa-apa semua korok bearing, main bearing, crash washer semua kita pakai Taiho. Kita pakai Taiho. Okey, yang original Taiho daripada Japan. Okey, tak ada asap dekat sini. Alhamdulillah okey, enjin ni okey, tak ada masalah Okey, nanti tengok minggu depan kita akan masuk dekat kancing ni. Okey, besok kita nak pasang dia punya gear level. Gear level, batang gear level tu. Okey, batang gear level kita nak pasang. Lepas tu cable clutch kita nak pasang. So, enjin okey. Enjin tak ada masalah, tak ada asap putih. Steering okey, cantik. Kita setting ngam-ngam. Yang mana nak convert, yang mana nak overhaul enjin yang dah kong, boleh datang ke Boygar Motorsport. Okey, tak kira lah Avanza ke Toyota ke. Okey, kita buat slow-slow. Kita tak buat laju-laju Okey, kita defend pada kereta yang ada dekat bengkel. Korang kena tunggulah Owner ni pun dah 2 bulan. Okey, 2 bulan lebih. Tapi dia sabar, tak apa. Sebab dia dah tahu boy punya tangan, air tangan okey. Okey, dari dulu lagi dia dengan boy. So, apa-apa hal, boy bagi warranty dekat dia dalam 3 bulan. 3 bulan. Warranty untuk enjin 3 bulan. So, apa-apa hal, enjin rasa enjin tak berapa cantik, dia terus datang lah kan untuk setting balik. Okey, enjin okey, tak ada masalah. Enjin dah senyap. Okey, ini dah senyap. Lah ni. So kita tutup. Okey, kita off. Okey. Enjin tak perlu pantang sebab kita bukan ribu blok, bukan tukar piston, bukan. Kita cuma cuci dalam, tukar conduit bearing, main bearing, crash washer semua brand Taiho, Japan original. Okey, gasket besi. Okey, kalau abang-abang pemain dia tahulah gasket macam mana yang besi kan. Original, semua Viva 660 original. Okey. So yang mana
nak datang untuk overhaul kancil yang enjin tebur, enjin tebur NA ke yang dah berat, okey, boleh datanglah dekat kita akan buat slow-slow. Okey, buat slow-slow akan jadi macam ni. Okey, enjin cantik. Kalau buat laju-laju, tak utamakan keselamatan enjin, confirm akan jadi lain. Mungkin korang akan datang balik dekat boy, tak puas hati, bagi tahu boy buat cincai apa semua. So kalau korang nak buat cantik macam enjin ni, korang kena tunggu sampai siap. InsyaAllah akan siap, tapi boy tak boleh janji bila siap. Boy yang boleh janji akan siap. Okey, apa-apa WhatsApp boy. Okey, subscribe channel boy 0189775 190 0189775 190. Okey, terima kasih. Assalamualaikum para peminat dan follower boy Golf Motorsport. Okey, hari ni kita start enjin kancil yang overhaul lori. Kita baru siap semua dah. Masuk gear level, masuk clutch cable lori. Sebelum naik enjin kita masuk clutch cable dulu. Okey, hari ni kita tengok dia punya suhu. Kita masukkan aircon. Okey, aircon kita tukar kompresor. Patutnya kita tak buka kompresor dia, tapi kita tukar kompresor. Kemungkinan kompresor dia ada bocor lah. Okey, ada bocor. Okey, kos yang dia habis pun dekat 6 lebih. 6 lebih, banyaklah yang tukar. Okey, 6 lebih. B dia cat, okey, cat apa semua, tapi dia overhaul boy ambil dalam 3 lebih. Yang lagi 3 lebih tu banyaklah yang ditukar. Okey, dari segi luaran korang tak nampak lah, tapi di dalaman tu adalah. Okey, okey. Jadi semua dah siap dah, tak ada masalah. Enjin pun okey, senyap daripada yang sebelum overhaul. Okey, enjin memang senyap lah. Enjin memang senyap. Yang sebelum overhaul, okey, enjin memang senyap. Okey, sebelum overhaul enjin ada knocking, ada banyak lah. Okey, banyak knocking, lepas tu banyak leaking semua banyak. Sekarang ni kita dah masuk gas. Okey, kita dah masuk gas. Aircon pun sejuk. Okey, aircon sejuk. Okey, asap ni dekat sini lah, dekat exhaust ni. Terkena minyak lah. Kena minyak. Nanti lama-lama tu hilang lah. Okey, dekat belakang pun tak ada asap. Dekat belakang tak ada asap, hanya ada air saja. Ada air saja, asap tak ada, air ada. Okey. Okey. Ni aircon ni kita tak usik, cuma kita basuh chemical tu yang dia nampak bersih. Dia nampak bersih, kita basuh chemical dia nampak bersih. Okey. Lagi tak ada lah, tak ada. Cuma habis untuk overhaul engine saja, tak termasuk gearbox lah. Okey, overhaul engine dekat 3 lebih. Okey. Lepas tu owner ada penambahan untuk tukar gearbox dari kancil ke Viva. Okey, gearbox dari kancil ke Viva pun harga dekat 2 lebih jugalah. 2 lebih sebab harga untuk dari kancil ke Viva, harga untuk tukar gearbox dekat 2 lebih lah. Sebab crash plate, gearbox lagi, drive shaft lagi. Okey, banyak lah nak kena modified lagi, gear level nak kena modified. Okey, tak boleh masuk macam tu sebab dia gear level dia guna kelah, dia guna besi lah. Okey, dia tak guna kabel. Okey, cat bay, sekali cat bay itu lagi warna oren. Sekarang ni owner nak tukar warna biru
Waisuku. Buat diamond diamond. Okay. Nampak diamond dia? Diamond. Engine pun dah senyap dari asal engine memang teruk. Okey, engine memang teruk. Lagi banyaklah yang tukar baru, yang ni tukar, habis tukar, semua tukar barulah. Okey. So kita tengah running untuk test aircon dia. Okey, kita tengah running test aircon. Bila kita rem dia dekat kita rem dia dekat. Okey. Overhaul ni tertakluk pada semua modified dekat dalam. Okey, dalam oil pump kita buat modified sikit untuk modifikasi kuatkan minyak hitam tu tembak banyak tembaklah dekat piston semua jalan. Okey. Lagi spark plug guna iridium iridium AVS. Okey. AVS iridium original yang 200,000 km. Tukar 2 kali timing belt baru boleh tukar plug. Ni dia. Okey, lagi lancar lah lagi lancar. Okey. AV turbo. Okey. Owner dah masuk dekat Boy dalam dekat 3 tahun lebih lah. Sekarang ni baru dia berhajat untuk overhaul. Overhaul makan masa dalam 2 bulan lebih. So kita buat sikit. Okey. Sebab yalah, kalau nak buat cepat-cepat tak boleh, sebab nanti benda kemungkinan kalau kita buat cepat-cepat nanti kemungkinan lah ada slack sikit, engine tak berapa cantik nanti. Okey, engine berasap kadang-kadang. Okey, baru lepas overhaul engine dah berasap. Okey, 2-3 minggu engine dah berasap. Tapi Boy ni buat sikit. Boy bagi tumpukan untuk malam kita buat settlekan ni. Okey, siang kita settlekan kereta lain. Malam kita settlekan untuk kereta overhaul. Siang tu kita buat yang lain. Okey. Jadi kita tak adalah pergi mari. Okey. Kejap yang ni, kejap yang tu, kejap yang ni, kejap yang tu, tak ada. Okey. Boy ikut aturan macam tu. Okey. Alright. Turbo pun cantik, kita dah servis. Turbo pun putih, kita dah servis lah, tak ada minyak, tak ada apa lah. Okey, yang mana berminat nak overhaul engine L9, AV, L2 ataupun nak modify engine yang lagi power. Okey, nanti bagi tahulah apa kau nak, macam mana spek, macam mana kau nak untuk track ke, untuk berlumba dekat on the road ke, kan. Lepas tu ataupun kau nak buat macam mana rupa dia. Okey, nak untuk track, kita buat untuk track. Untuk berlumba dekat jalan biasa, buat untuk jalan biasa. Untuk apa, daily use, untuk daily use kita buat. Okey. Okey, yang mana nak datang boleh datang dekat Boy. Sekarang ni kita dah settle lah. Okey. Okey, aircon okey, dah semua okey, cantik. Aircon okey dah semua. Okey. Aircon pun dah sejuk.
Okey, bila kita off, timing akan turun. Okey, akan turun 900 hingga ke 1000. Okey, bila kita on, dia akan naik 1000.5 ataupun 1006. Okey. Dia ni guna gear level clisher. Gear level dia yang asal tu dah tak boleh nak guna. Okey. Wiring nanti kita akan susun balik. Ni dulu apa? Nanti kita akan susun balik lah wiring. Okey. Wiring ni yang lama punya ni. Okey. Nanti kita akan susun cantik-cantik. Alright. Okey, nanti tengoklah video yang kedua, kita akan test drive video yang kedua lah. Okey. Okey, apa-apa hal WhatsApp boy 018-9775-190. 018-9775-190. Alright, terima kasih.